Exco Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi Pulau Pinang, Fahmi Zainul mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Balik Pulau pada Jumaat atas pertuduhan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap isterinya pada Ahad lepas. Pengakuan Fahmi, 35 tahun, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Jerejak direkodkan di hadapan Magistrate Chia Hui Ting. Fahmi didakwa melakukan perbuatan itu terhadap Nur Hidayah Abdul Jabbar, 35 tahun, di persiaran Pantai Jerejak, Bayar lepas kira-kira pukul 10 malam 22 Februari lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya. Jika sabit kesalahan, Mahkamah membenarkan Fahmi diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 28 April untuk sebutan semula kes.